Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Qayyum Fakhruddin Syakirin dari SMK Gemas. Hari ini saya akan berbicara untuk meraihkan kreativiti dan inovasi di era digital melalui tema yang sangat relevan, iaitu minda inovatif di dunia digital. Di dunia yang terus bergerak cepat, teknologi telah mengubah cara kita bekerja, belajar dan berinteraksi. Namun, teknologi saja tidak cukup. Apa yang membezakan satu inovasi dari yang lain adalah kekuatan fikiran manusia, kemampuan untuk berfikir berbeza, berani mencuba dan menemukan solusi baru. Minda inovatif bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru, ini tentang berfikir kritis, melihat masalah dari berbagai sudut dan menemukan cara yang lebih baik. Berani mencoba meski gagal, kerana setiap kegagalan adalah pelajaran untuk inovasi berikutnya. Menghubung idea dengan aksi sehingga gagasan kita boleh memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia. Salah satu inovasi yang telah dilakukan oleh saya dan kumpulan inovasi Gempita Studio SMK Gemas ialah iBaik-QR. iBaik-QR ialah satu sistem di mana dapat membantu guru dan murid dalam merekod amalan baik yang telah dilakukan sebelum direkod di dalam sistem sasiah diri murid. Melalui sistem ini, murid akan dibekalkan dengan satu kad mengandungi QR code dan apabila murid melakukan amalan baik, guru akan mengimbas kad tersebut untuk merekod amalan baik murid. Murid dan guru juga akan dapat melihat setiap rekod tersebut melalui satu paparan dashboard yang telah dibina. Ibu bapa juga dapat melihat paparan tersebut. Murid yang mendapat amalan baik tertinggi akan diberikan ganjaran oleh pihak sekolah. Sistem ini dijana sepenuhnya menggunakan aplikasi Google seperti Looker Studio, Google Form dan Google Sheet. Jadi ianya mudah untuk digunakan oleh semua pihak, terutamanya guru, murid dan ibu bapa. Sistem ini telah terbukti memudahkan semua warga SMK Gemas dan itulah sebenarnya tujuan utama sesuatu inovasi dijalankan. Di era digital, peluang untuk berinovasi terbuka lebar dari kecerdasan buatan, aplikasi kreatif hingga platform interaktif. Setiap idea yang segar bisa mengubah kehidupan banyak orang. Tetapi ingat, inovasi yang hebat lahir dari minda yang berani berfikir, bukan hanya mengikuti arus. Oleh kerana itu, saya ingin mengajak kita semua untuk menyalakan kreativiti, melampaui batas dan membuktikan bahawa idea digital kita mampu menginspirasi dunia. Mari jadikan acara ini sebagai wadah untuk berbagi, belajar dan mencipta inovasi yang berimpak. Kerana masa depan digital bukan hanya tentang teknologi tetapi tentang minda inovatif yang ada di sebaliknya. Terima kasih dan selamat berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.